Ni semua buat panas-panas lain lah ni kan. Yang mana balik raya tu hati-hati. Raya pertama kerja ke? Kerja. Kalau ikutkan lah, ikut kiraan saya, besok saya off. Besok apa? 18 22 tu saya ambil pagi. 23 tu saya off. Saya kan kena kerja. Itulah kak, nak buat macam mana? Thank you Kak Zura, terima kasih. Tak boleh join balik mesin raya. Macam mana kak tahu ni? Apa tu? Apa yang cool? Thank you Kak Suzy. Aiman kerja di Batu Pahat ke? Tak, saya kat Muar. Kak. Tak boleh join balik mesin. Macam mana kak tahu tu? Sama lah, kita pun tak cuti on call lagi. Itulah Kak Kamsia. Oh Muar, saya Muar. Berbuka dulu man. Berbuka dulu. Ni 4.23 baru. Ketua dah bagi tahu. Oh ya ke? Betul lah tu. Siapa orang Mesing? Bunyi tu untuk gift gallery. Oh ya ke? Aku kat Sabah ni. Oh, Sabah pukul 4.23 sudah buka tu. Ya ke? Buka sudah 4.23. Orang tak ambil pagi raya Aiman lagu negaraku. Tak apa. Terima kasih YN. Ya kan ni 4.23 Sabah ni. Sabah pasal pukul 6 tu. Hai Aiman. Hai FAR. Assalamualaikum Aiman. Aku salam Cik Ya. Sabah buka 6 lebih. Sabah buka 6 lebih. Ni 4.23 itu azan asar tu. Main azan. Habis pahala aku puasa ganjing Aiman. Sorry man. Tak apa. Saya dah biasa lah. Saya dah biasa dah kena ganjing ni. Salah lah ni. Awak salah masa ni. Memang azan sama. Azan bunyi tu sama. Azan asar, maghrib sama bunyi dia. Tapi waktu tu awak kena tengok betul. Assalamualaikum. Aku salah. Tapi aku dah minum seteguk. Anggaplah tu rezeki awak. Tapi kalau awak rasa benda tu awak terlupa, tersalah, tak apa. Rasa macam dah berbuka. Kalau gitu rasa macam dah berbuka, itu dah kira teruk lah tu awak ni. Saya lupa mana. Lupa boleh sambung balik. Bang, ingat saya lagi tak Ira yang selalu masuk live IG abang setiap hari? Ira? Nama? Aduh, asal nama dia Kasim? Ira? Awak belajar kat mana dulu? Kalau lupa sekali lagi tak apa kan man. Lupa. Thank you Kak Syuhada, terima kasih. Midi love-nya. Dulu saya banyak live dekat tu lah. Tapi tak adalah view saya. Tak adalah banyak macam ni. Biasa view saya 5, 10, 15, 20 macam tu. Thank you Kak Bella, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum raya ni ada Roblox tak kat sana? Saya tak tahu. Mana boleh guys. Dia gini kan, orang tak salah, jangan takut. Kalau selalu ada sakit lupa puasa tak apa kan. Kalau selalu ada sakit lupa puasa tak apa kan. Itu baik kau pergi rumah orang tua je ni. Balik Johor tak tahu ni bang. Saya dah balik Johor dah ni kak. Duduk Johor boleh lah jumpa adik-adik ipar je man. Saya kat Muar. Muar. Kampung saya sini. Petang dia buka apa man. Petang ni saya tak tahu buka apa ni. Tapi saya macam semalam nasi kandar semalam. Memang sur lah man. Dah 2 teguk baru ingat puasa. Tak balik Kuantan. Bulan 4. InsyaAllah bulan 4. Boleh nak balik. Duit lah guys. Dapat duit raya. Terima kasih Kak Aziza. Share. Dengar khabar dia ke Mesing. Ya ke? Dah dekat dah tu. Mesing Keluang tu dekat dah tu. Keluang tu dulu tempat bapak saya dengan mak saya bekerja dulu. Kat kilang dulu. Mak saya dulu kerja kilang ST. Pun kat Keluang pun kerja juga kilang. Mak ayah saya memang pernah bekerja dekat kilang kat daerah Keluang tu. Kilang Bintang Plywood. Siapa orang Keluang ni tahu dah. Saya pernah beberapa kali je pergi majlis kahwin Sarjan Sahak dulu sekali. Tu je lah. Lepas tu pergi Mersing lalu juga situ. Jumpa diorang lah nanti man. Kalau diorang balik Mersing. Saya tak tahulah kak. Sebab raya keberapa diorang dah balik dah tu. Sekejap je dah. Tapi besok insyaAllah Aiman tak balik Mersing. Tak apa. Saya
Das Daniel, terima kasih. Kak Das. Terima kasih. Dia tak dapat cuti guys. Saya mana ada cuti. Bintang Plywood Batu 5 Jalan Mersing kan. Bintang Plywood yelah tu. Tapi Tokyo dia Cina Taiwan tak silap saya. Dah meninggal lama, dah mati lama dah tu. Bapak saya tu kira staff kesayangan dia lah dekat Bintang Plywood. Kerja tak ada kerja, gila-gilanya kerja geng. Dah tutup kilang tu. Kilang balak tak silap saya. Bapak saya pun kerja. OT susah dapat masuk rekrut. Lepas tu Cina tu kata tak payahlah kalau gaji kecil, kalau gaji tu tak payahlah, so kerja situ. Dah tutup kilang tu. Cina Taiwan tu. Lepas tu bapak saya pun masuk polis. Bila dah masuk polis tu habis je rekrut polis tahun 92 91 terus kahwin dengan mak saya tu. Kahwin dengan mak saya, pindah-pindah kat Bentur. Mantap. Abang Haji, muka baru bangun tidur. Betul lah, baru bangun tidur. Kan, handsome kan. Dia orang cakap kalau orang bangun tidur, nak tahu lelaki tu handsome, tengok time dia baru bangun tidur. Sebab tu saya confident. Baru bangun tidur saya tahu lah. Ibu ayah kahwin umur berapa? Rezeki dapat kerja government. Tapi waktu tu gaji pun dekat kecil lah waktu tu. 300 300. Duduk pula dekat Bentur waktu tu. First kali bapak saya posting kat Bentur. Ya, handsome. Terima kasih. Boleh lah Iman. 300. Sampai akak-akak lama ni mesti akak-akak mesti kenal mak saya ni. Tapi mujulah waktu tu dapat saya lambat. Untunglah bangun tidur rambut belok. Saya sempat sikat ni. Saya zap. Baik kawan Ikmal kat Kuantan. Hai Kak Is tak nak punch kat ikan ke? Mana sultanah kita tak nak PC ke? Sultanah kita ada. Lepas tu sama dik. Lepas mula-mula Bentur tu sekarang Bentur tu siapa duduk Bentur dia tahu tempat pusat AADK bapa bekas polis. Kan betul dah tu. Menanti Sultan Hafiz ikan ni. Uish, penat dah satu kerja. Kak Is nak top up. Tak payah Kak Is, saya relax. Kak Is bagi emoji ikan pun saya anggaplah tu gift. Jangan relax. Dia kata tak raya aku ni kalau bagi gift ikan ni. Bentur sekarang jadi pusat ADK. Kalau tak dulu tu Musila tempat dia. Abang Iman lupa lah. Ni Ira yang abang masuk kerja pun. Ira? Nak hujan. Mujur saya tak pergi bazar. Saya ingat nak pergi bazar ni. Cepat Sultan Dahiri nak cincot ni. Dia ada nak kenakan aku ni. Dia orang ni Gigit memang nak kenakan saya ni. Dia tak jadi bagi sebab Iman bahan dia buat velocity tu. Ya Allah Kak, akak buat velocity tu comel. Saya tengok apa muka naik nol bila cukup tidur. Bentur berantu man. Abang Haji pun ni juga. Ya Abang Haji dulu Cik Isa pun daripada Bentur ke? Jaket ni macam Iqbal pernah guna. Yang lalas ada orang cakap jaket TMB tu ditutup. Betul lah tu. Dia memang pesen Kemal. Bila dia tengok dia dia minat benda tu, dia dah Bentur. Betul lah Abang Haji pun ni mak ayah dia pun daripada Bentur. Kan kita daripada Bentur lepas tu pergi ke Batalion 7 kan. Kuantan. Itulah last tu. Bapak saya kalau tak sampai Pencet situ. Kira OL lah, duduk orang jadi orang lama situ lah. Bukan kata kawan awak ke bazar. Itu Elvin, dia non Muslim. Memang dia dah tak puasa. Dia memang tak puasa. Cuma saya kena ajak Elvin tu pergi bazar. 24 jam ke buat live. Baru saya buat live ni. Mana ada saya kena buat. Ada bila saya pakai memang tu. Cerita tak habis lagi man. Cerita mana tu? Dia suka pakai LV ke? Dia suka, nama dia Elvin, bukan LV. Dia orang Sarawak. Terima kasih Kak terima kasih. Bak baju. Mana boleh. Lelai Kemal bak baju. Lepas Kemal dah tak ni, lepas dia tengok dia dah macam dah tak berkenan kan. Dia tolak kat saya. Saya ni macam baju yang tak berkenan lah untuk dia. Jangan. Bang, nak baju ni. Tu dia bagi saya. Saya apa yang tu saya ambil je, nana je. Macam kenal je ni. Kenal.
Siapa? Jarang orang tak kenal saya. Satu Malaysia kenal saya sekarang. Tak pemain dapat free. Itu pasal saya janji nampak tu. Sebab saya kalau pakai apa-apa memang nampak smart. Tu saya confident. Kenapa Ikmal dia tanya orang tapi dia yang jawab? Rezeki jangan ditolak betul. Lepas kisah orang cakap TAB tukar, dia tak nak pakai. Saya rasa iyalah. Dulu dress up dia macam tak tahu saya dah cakap. I'm a famous kot. Satu benda saya kenal. Tolong pin. Saya nak pin akak ni. Satu benda saya kenal kan man. Bak kata tu abang dia artis dah. Nampak? Adik saya declare tu. Bukan saya tau. Artis kot. Come on. Tapi saya tak nak jadi artis lah. Susah. Nak pergi berak orang ikut. Iya, saya pernah masa tu pergi arena. Dia nampak saya, dia kejar saya pergi arena. Masuk toilet arena tu. Saya buka-buka lepas berak tu, saya tengok, ramai semua kumpul nak sign. Tu cakap, bahaya juga jadi artis. Sampai macam tu sekali dia punya apa, minat tu. Bang, umur berapa bang? 18. Dengan bangga je. Tak betul. Saya tak tipu. Sebab dia pun nak berak. Bukan. Sekian. Okey, tanda RNA ada berapa? 30 lebih dalam tanda tu. Asyik saya buka semua beratur, mat. Tapi betul lah, semua nak berak. Sebab tanda semua dah penuh. Padahal orang betul tak. Siap. Aduh, kantoi lah. Siapa tadi you? Aduh. Kalau bertugas ada orang minta gambar tak? Ya ada. Ada. Tak bergambar. Ramai tu biasa tu normal lah. Bertugas apa tu? Ikmal pun 20 lebih. Takkan abang nak nombor abang saya ni. Okey. Memanglah saya dah tua, tapi muka saya ni guruh ke? Guruh. Hujan rahmat. Dia kalau petang-petang ni hujan rahmat ni bagus. Dia kalau lagi bagus ni saya punya ni lah. Kalau nak buat ubat ke, nak buat air ubat ke, ubat lah. Ikhtiar lah, orang kata ikhtiar lah. Lagi bagus hujan malam Jumaat. Korang tadah lah air tu malam. Janganlah hujan tu berhenti korang tadah. Air tu tak elok. Lepas 15 minit boleh lah. Hujan air hujan lah. Nak buat ubat ke. Saya alhamdulillah saya buat. Saya ambil wuduk pakai air tu, muka nampak cerah, handsome. Mana ke mana? Ini seorang lagi budak lah. Kumban dia. Ikmal dekat Kuantan. Saya ni dekat Muar. Cerah tu gini lah. Cerah tu subjektif lah sebenarnya. Itu biasa. Secerah ke gelap ke, dia atas pandangan manusia kan. Kalau orang tu tengok gelap, tengok dia ni hitam mana ni ada. Kalau cerah pun dia muka macam tak bermaya, toya, muka macam sebenarnya muka cebok lah kan. Tak boleh juga. Bang, backflip bang. Aduh, patut handsome. Terima kasih. Sekejap saya pin je Awak ni saya pin ni. Saya tak minta banyak, saya pin je. Bibi memang tak ada tutup rapat ke. Ada dalam jaket Aiman tu Ikmal. Dalam boxer saya. Cerah sangat pun bosan tengok. Ya betul. Cerah kan. Kalau hitam-hitam manis kan, bila tutup lampu kan orang tak nampak. Bagus itu penyamaran. Tapi tak gedik macam Kemal. Saya tak gedik. Teruk muka macam cebok dia bagi. Alhamdulillah tak nampak. Suruh bawa terjun bangunan. Apa ni awak ni? Tolong ni. Saya rasa budak ni tak betul lah. Kalau boleh nama dia tu dengan emoji panjang lagi. Apa benda bendera dia dah letak, saya tak tahu. Tapi handsome, maintain. Terima kasih. Siapa nama awak ni? Lex lu. Emang tak gedik tapi dia manja. Janganlah beritahu saya ni seorang yang manja. Orang kaca tak boleh gedik, dia kena macho. Tak cuti raya ke Aiman? Munjul Kais duduk Sarawak Kais ya. Munjul Kais duduk Sarawak. Kalau Kais duduk Muar ni saya tak tepuk Kais.
adik-beradik bukan semua perangai dan PN sama. Betul. Macam saya lah, yang ikut-ikut saya lah, yang nak seikut-ikut saya, Ilham lah. Dia macam adalah nampak dia punya direction cocok tu, adalah Ilham. Lebih pada muka lah. Sebab Ilham totally lah, Ilham ni dia rupa tak apa ada, tapi disebabkan orang nampak muka dia macam saya, handsome, tu ada tu. Don't claim. Sulaiman, lama dah ke live. Aku salah, baru saja live. Betul juga tengok. Sampai kawan saya kan, dia lepak mamak kan. Kawan-kawan saya ramai lepak mamak. Rambut ke kobis tu. Bang, lapar tak? Saya dah biasa dah dengan lapar. Dah biasa. Saya nak makan kawan saya tu, yang tu. Assalamualaikum, apa aku salah? Lapar ni. Sekejap, saya kena order dulu. Ilham manis dan mudah tiba. Manis? Aiman bertugas kat mana? Bertugas tak? Saya mana ada bertugas? Assalamualaikum, aku salah. Saya tak tahan ni. Tak tahan, awak pergilah makan. Spesies exotik ni. Tolong moderator saya, kalau keluarkan budak ni, aku dah sakit otak dah ni. Tak lapar dah nak berbuka nanti. Ya, betul. Saya tahan lagi. Berapa dah? 5, 6, 7 biasa tu. Terima kasih Kak Mizi. Terima kasih. Betul lah, Aiman dan Ilham ada ira-ira rupa. Kan Kak kan? Kak tahu lah. Ilham tu macam saya cakap lah, dia sebenarnya dia tak ada rupa. Tapi masa dia nak pilih muka Ikmal ke muka Aiman, dia nak nampak handsome kan. Tu dia tengok tu, cuma muka Aiman bagus juga kan. Okey man, akak keluar dulu ya. Salam dari Sabah. Okey Kak, selamat buka Kak tu Kak. 4.39, lambat lagi. Pukul 6 buka. Cerita tu lagi, cerita apa tu? Abang lagi tak ada rupa. Kau ni Aziz. Dia belagak kan kawan saya ni. Mentang-mentang bawa keluar kereta. Tu saya cakap kat dia, awak keluar kereta first kali kereta awak ni tak pergi bazar kat dia je beli intent. Tak pergi lah Kak. Saya ni nanti makanan saya ada orang tak. Aiman makin famous lah, terpinggir dah kita. Mana ada. Tak ada. Saya ni macam ni lah saya. Terbang macam mana saya macam ni lah saya. Terbang ayat orang raya. Cik. Thank you Nuha, terima kasih. Terbang ke terduduk ke macam ni lah saya macam ni. Tapi palau. Aiman dan Ilham ikut muka ayah, kalau ketu ikut muka ibu. Ya ke? Awak kena tengok muka saya betul-betul. Tengok muka betul. Muka mak saya, muka saya. RM30 muka lepek. Dia macam ni guys. Masa tu adik saya melawat. Tapi tengok ni, adik saya masa tu saya jumpa dia dekat Times Square. Masa tu saya outing tahun lepas 2024 saya outing. Saya nak beli perfume Enchanter tu kan kita orang kalau dalam recruit kan, perlu kan, mestilah nak pakai perfume. Lepas tu si mamat kawan saya ni suruhlah dia suruhlah saya beli. Dia kirimkan kan, dia kirimkan perfume. Betul lah, dia dah kirimkan, betul lah, dia dah bagi saya duit, dia dah suruh saya pergi beli. Saya jalan kaki dah penat dah kan, dia tak kira tu. Lepas tu kebetulan masa saya pergi Times Square tu, kebetulan Ikmal daripada Kuantan datang KL. Kita orang jumpa sana. Dia, Kak Zida, siapa lagi Ikmal Nation lah, ada tu 2024 tahun. Lepas tu cakap Ikmal kata nak beli apa. Dia kata, saya cakap tak apa, ada duit kan. Dia kata saya nak beli, masuklah Watson, belilah perfume Enchanter tu. Saya beli, cakap, saya kata ni kawan abang punya, tak payah bayar kan. Tak apa, dia bayarkan sekali lah. Dia bayarkan sekali. Lepas tu duit yang dia bagi tu dia kirimkan saya kan. Saya ambil lah. Saya ambil. Lepas tu dah seminggu tu baru saya cerita kat dia. Marah member, dia kata, kau tak beritahu Ikmal belanja dia. Dia minat Ikmal ke? Dia minat Ikmal belanja dia, tapi duit dia saya sudah sebar. Emang makin famous, komen tak relax, komen itik semua hilang. Tak apalah, gamer undurkan diri. Semua ini semua ni apa ni? Semua merajuk apa?
Kebal duit kawan tak apa. Lagipun dia dah suruh saya pergi beli. Okay, Grab keluar-keluar pintu dah RM20 kan. Bijak bisnes dia ni. Iqbal kata tak payah lah, bagilah pulang duit dia balik. Dia belanja kan. Kesian lah kita orang yang gembor-gembor ni. Ya Allah, mana gembor-gembor merajuk tu dia bye. Merajuk lah. Saya orang merajuk, saya tak kisah. Saya memang tak wujud. Jadi ke nak jadi menantu Pok Jip? Pok Jip tak nak. Tak payahlah kak, lama muda sangat. 19. Saya dah 20. Abang tak kisah orang lain merajuk. Betul. Saya, awak tanya YN tu, lepas tu kena sidai dia yang merajuk balik. Tahu tak, saya ni geng, baru ni saya habis kerja pukul 12. Saya start lah motor laju-laju kan. Saya dah hati kena cepat kan. Geng-geng itik tengah tunggu aku ni dekat dalam tele, dekat tele kan. Lepas tu saya masuk-masuk, saya buka grup tele, tak ada siapa respon kan. Saya buka lah suara saya seorang-seorang kan. Saya cakap Assalamualaikum. Saya jawab seorang, Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Saya seorang-seorang. Orang lain masing-masing rupanya tengah buat velocity malam-malam. Kau tunggu, saya akan nak pergi ambil anak sekolah. Siap nanti aku. Rupanya dia punya busy tu, ramai-ramai tu rupanya buat velocity. Assalamualaikum Aiman, hari ni hari nak hujan ni. Oh ya, Waalaikumsalam kak. Memang hujan kak? Saya tak boleh keluar ni kak. Tapi saya ada kereta. Tapi jam lah, confirm jam ni. Terbukti dia merajuk satu dunia tu. Kalau Aiman merajuk, siapa pujuk? Lepas tu kan saya pun buat live. Saya diam seharian tu. Saya diam. Saya malas nak bunyi dalam grup. Pedih tu. Kita start motor pergi kerja pukul 12 dengan harapan ni nak cepat apa unit balik. Apa ni? Unit ke ungkit? Bukan, saya nak cerita kisah benar. Lepas tu dia kata, apa mengajuk ke? Mau tak sedih kan? Saya makan dengan mandi, saya pilih itik dulu kan. Makan tak, mandi pun belum, saya pilih itik. Buka-buka tak ada orang. Lepas tu saya pun malas lah, tak apa. Okey lah. Lepas tu esoknya seharian saya tak bercakap. Saya buat live. Masing-masing pujuk saya kan. Tu first time tahu semua tak available. Apa ni? Tu first time tahu semua tak available. Apa ni? Steady je kat MNS. Saya steady. Siapa orang pertama pujuk? Takkanlah nak mention sini. Awak ni kata tak nak beritahu satu dunia. Tapi saya dah cakap dah guys, yang cakap saya bila nak kahwin tu memang betul lah. Siapa saya akan jemput lah. Saya akan jemput 7 hari 7 malam diulang cerita tu. Move on lah pak, cerita dah basi ni. Tadi korang bunyi tadi, saya bunyi dah balik. Baru sehari buka grup, tak ada orang dah merajuk. Kalau seminggu macam mana buat? Okey, apa pun selamat berpuasa and berbuka yang saya nak drive balik dulu. Okey, selamat Kamsiah. Nama akak macam nama orang Johor kak? Akak orang Johor ke? Kamsiah. Biasa nama Kamsiah ni banyak nama daripada Johor. Kamsiah. Move on je lah man. Saya okey je. Kita orang merajuk bukan seungkit kisah lama. Sebab saya dah cakap, kalau siapa-siapa merajuk, saya tak pujuk. Saya tak pandai nak pujuk-pujuk orang. Assalamualaikum, selamat petang Iman. Waalaikumsalam. Cik Kira time kita teman divisi sampai berdengkur, tak nak cerita lah. Bapa. Kak Sinza jangan cerita dah ni. Bangkit lah. Aduh. Sama man, gimati kalau nak maju. Betul, saya setuju tu. Salam dulu akak ingat Aiman ni sombong rupanya tak. Salam kau dulu akak ingat Aiman ni sombong rupanya tak. Ramai lah kak, bukan akak je cakap. Daripada zaman saya sekolah rendam dengan belajar Oxford dulu pun ramai yang cakap saya macam tu. Bukan akak je. Sebab muka saya memang macam ni. Muka saya.
Benda kau sama macam adik ipar. Wah tu. Okey Aiman, jangan merajuk lama-lama, nanti awet lari. Apa-apa selamat berpuasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Kak, terima kasih Kak. Muka kerek orang tengok muka saya muka kerek. Tapi saya sebenarnya memang kerek sebenarnya. Aiman bukan selek sebenarnya, cuma malas nak tegur. Betul dah tu. Betul dah tu. Saya kerek lah, saya kerek. Saya selek. Kerek, selek. Sombong-sombong tapi dia kacak. Saya tak tahu lah. Aduh lah, jambang-jambang lah ajak fikir ni. Thank you Kak Izzat. Terima kasih. Cik Aiman ada orang puji saya biasa. Puji memuji tu biasa. Macam mana saya nak nyanyi ni? Hujan ni. Dari desa Aiman blushing. Mana ada. Besok kalau ada sempat saya nak berbuka dengan orang yang tersayang. Saya kemana aku salah. Dari desa ku merantau. Makin handsome pula kau ni man. Makin handsome kan saya ni. Saya ni memang handsome ke? Bukan makin, memang ternyata reality ke. Cuba pakai filter set, nak tengok lagi handsome tak? Tak nak. Kalau pakai, saya dah try dah macam bapuk lah muka saya. Macam bapuk siam muka saya. Saya dah try. Tak kena dia. Tak kena. Alhamdulillah, udah ada yang tersayang ke? Saya ramai yang sayang saya ke? First time nak komen, saya baru follow Aiman ni memang kacak handsome. Ni daripada mana ni? Dah makan? Ketua pakai filter okey je. Dia korang tengok dekat luar pun muka dia memang macam tu. Ya Allah, siapa ni Kasim ni kan? Dia ajak saya fikir ketua pakai filter okey. Sebab ketua tu idola korang. Kalau dia muka cebok pun korang tu tak support dia. Emang cover muka Aiman. Cik Aiman dah ada orang tersayang. Mantap lah Man. Terima kasih. Ramai je saya ni. Guru-guru itik kan, semua sayang saya. Kemal kuat kentut. Dia biasa kan, kuat kentut ke, dia jangan kuat sakit hati orang. Itu yang jam. Harus belajar cara memujuk ke Ikmal. Saya tak pandai pujuk. Saya memang ni tak pandai. Assalamualaikum aku salah. Komen kira awak nampak normal lah tu kan. Normal lah. Lama tak masuk live kau. Tahu-tahu dah ada sayang. Tahniah adik. Uish. Akak tak masuk live saya, akak gimana? Normal lah tu. Jangan kuat kencing. Ya Allah, mana ada. Betul lah. Jangan kuat kencing. Jangan palau nak itik. Kelak ni, apa ni? Okey gini, akak tak try tanya YN tu. Jangan tanya saya, tanyalah YN. Aduhai, jangan dia puji makan teruk nanti dia ni. Ya Allah, betul lah. Saya ni betul ni. Betul. Tak payah berbuka dah, emang dah kenyang. Tak payah berbuka. Saya ni angin. Kan saya cakap, saya angin. Aiman nak blushing tu. Bukan nak blushing, memang saya dah blushing. Aiman memang handsome lah. Baik pula tu, dah puji. Kenapa korang ni puji? Ni ada cara benda ni. Kuatnya guru, itulah kak. Dia kata dah lama kak tak hujan. Panas. Kalau tahun lepas lagi panas bulan puasa. Aiman memang handsome, kacak bergaya. Mebeng 512 kepala nanti. Dia depan dah sedap lah tu. Bila dah ada nombor-nombor tu macam alamak tak ikhlas ni. Dah kenyang orang duk puji. Itulah pasal.
Assalamualaikum Aiman. Bukan salah. Aiman manis macam air tebu weh. Macam mana kau tahu saya minat air tebu? Panas di Brunei. Oh, Brunei panas kak. Sini Muar pun kejap panas, kejap redup. Macam tu. Kita orang puji sebab nak duit raya dari Aiman nanti. Tak boleh. Saya bagi guru itik je. Hari tu guru itik dia dah ni dah. Siapa perasan saya punya status kan? Saya kan ada up. Saya ada up gambar jeruk dengan gambar itik. Ini Abai Kemal ke? Betul lah tu. Saya lah orangnya. Kenapa? Nampak saya lagi handsome? Terima kasih. Assalamualaikum, hai adik. Waalaikumsalam. Kak Suzy. Suzy juga. Minta yang tu Suzy. Assalamualaikum Aiman. Waalaikumsalam. Sabah pun panas sangat. Ya ke Kak panas? Panas tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemal biasa je. Tak percaya saya. Kalau korang kata Kemal biasa, saya tak percaya. Kalau korang cakap Ilham biasa, saya percaya. Abang orang mana? Saya orang Kuantan. Orang faham. Dua-dua handsome Aiman. Oh ya ke? Ganu hadir. Ganu? Akak Ganu mana kak? Aiman anak sulung je. Iskandar Zulkarnain. Macam mana akak tahu? Macam mana abang tahu? Aiman luar biasa. Masa apa ini? Saya rasa saya beli kot. Saya nak pergi bazar hujan. Cerita apa di sebalik gambar itik dengan jerung tu. Cerita dia macam ni. Walaupun kita tahu kan, follower yang paling ramai jerung, di antaranya jerung. Tiba-tiba terselit itik. Jerung tu kita dah tahu dia raja di lautan. Tapi tiba-tiba ada itik. Tapi itik tetap santai di posisi walaupun dia dah tahu dia masuk kawasan jerung. Ibarat jerung, kita langgar jerung. Tapi itik tu relax macam tu. Walaupun ombak tu setinggi-tinggi mana, tapi itik tetap kuat-kuat. Itik santai, geng je dengan jerung. Man group tele itik macam mana nak join? Akak kena tanya ni kak. Tanya YN dengan ni. Pada terima kasih. Tiba-tiba ada itik berenang. Kan. Gambar tu memang style lah. Mendalam tu memang. Ya, mendalam. Kita memang betul lah kalau ikutkan kenyataan jerung lah lagi tapi itik tetap santai. JB ni tengah hujan. Sama kak. Muar ni pun sama. Muar ni baru je hujan. Alhamdulillah lah hujan di 10 malam terakhir. Takut itik tu jadi makanan jeruk. Uish, megalodon lah ni. Assalamualaikum dari Kuantan. Hadir. Waalaikumsalam. Hidayati 90. Akak ni bayi saya ni. Kuantan dekat mana tu? Salam dari Kelantan. Waalaikumsalam. Kak Nuriza, Kelantan kat mana tu? Hai itik. Hai. Kuantan kat mana? Kuantan area Besar. Tempat saya kerja dulu. Saya dulu kerja dekat Hotel Madura tu. Tapi sekarang dah jadi apa ni? Siapa ambil tu? DBKL ambil. Dulu saya kerja situ. Betul-betul depan LYC Besar. Terima kasih kat Perperiak. Ni Abai Kemal ke? Betul lah tu. Hotel DBKL ambil dah. Tu hotel tu DBKL dah ambil. Assalamualaikum dari Selangor. Waalaikumsalam. Itik cuma 0.01 dari jumlah jerung, tapi terbaik. Sebab dia beza dia gini tau. Itik tu dia kualiti. Dia banyak dekat je lah. Dekat saya Bukit Galing. Saya duduk Bukit Galing. Camp Bukit Galing, Battalion 7 tu. Nanti raya kat mana man? Saya raya sini juga. Saya tak kerja, tak cuti lah. Saya kerja sini kat Muar ni. Aiman cerita on the best. Terima kasih. Ada orang suka dengar cerita saya. Siapa yang tak cuti? Awak jangan ingat saya tak tahu awak punya cuti tak approve tu. Kami genetik selesa dengan bapak gemoy. Santai. Push. Ni saya punya email ni. Kak Asniza berjiwa muda guys. Akak dari Tanah Merah. Tanah Merah Kelantan. Saya dah lama nak teringin nak pergi Kelantan. Sebab Kelantan banyak makanan best-best. Murah-murah pun sana. Bapak saya kadang-kadang dulu lah masa dia tu. Sekarang dia dah tak pergi sangat lah. Kalau tak, biasa kalau dia jaga rantau panjang ke kan, dia kata makanan sana sedap-sedap. Tak lama itik ke nanti?
Saya kena malam, tengoklah lewat malam ke mana, mata Iman dah okey ke mata saya. Mata saya memang okey ke. Saya macam sepek. Saya sepek. Masa kecil orang ingat saya anak Cina. Aiman macam mana nak bibir merah macam adik-beradik awak tu? Bibir merah. Sebab saya tak isap rokok lah. Kak Is. Cina lah sangat awak. Ya Allah, betul. Diorang tak percaya ke muka saya macam anak Cina dulu. Sebab tu sampai saya ada, dulu saya ada bapa angkat Cina. Ya, bapa angkat Cina. Dia bisnes apa? Piano. Dia bagi piano free tu. Piano kayu Yamaha, kayu free. Warna apa? Saya baju warna royal blue dengan maroon. Mana boleh tahu? Abang Iman. Ikmal nama Ikmal mana? Ikmal dekat Kuantan. Muka Iman macam Cina. Masa saya kecil lah. Masa saya baby dulu. Sebab mata awak sepek je. Bila dah besar macam ni sikit. Mana dia payah kan. Nantilah saya post lah dekat story. Saya malas nak tunjuk muka je kan, kulit lain kan. Nantilah saya post kat story. Itulah saya post story tak nak tengok muka Jawa kan. Macam keturunan Cina ni. Sebab mak saya memang cegah. Ayah saya je, Aiman mailah sini ada kuih tahi itik. Kuih tahi itik? Kuih apa tu? Terima kasih Yan, ketupat, terima kasih. Kuih tahi itik macam mana? Kuih tahi itik. Saya sebenarnya dah lapar kan. Bila sebut tahi tu hilang lapar dah tu. Kuih tahi itik kan. Kuih apa tu? Kuih tahi itik. Kuih Kelantan tu kan. Kuih kebanggaan di Kelantan. Kuih tahi itik. Tahi. Nama je tahi itik. Manis rasa dia. Ya, percaya memang macam Cina. Manisan. Oh, ya ke? Saya tak tahu kak. Kuih tahi itik. Kuih tahi itik Kelantan. Oh lah. Kuih tahi itik ialah kuih tradisional Kelantan yang manis, diperbuat daripada putih telur yang disira dalam air gula pekat. Sering dihasilkan bersama jala emas. Ada tu kuih tahi itik. Orang Malaysia tu bayar kuih tahi itik. Aiman macam Cina, Iqbal macam Korea. Bukan tai ikan. Apa ni kira awak ni, saya rasa awak ni tak berapa sihat kira. Pergi bubat kira. Awak tak boleh pakar macam mana pun tak boleh ubat awak ni. Dia kurang-kurang tok bomo. Tak balik raya dekat Kuantan ke? Tak, saya tak balik. Kampung saya sini lah. Kampung saya kat Muar ni, semua kumpul sini. Saya raya sini. Kuih kebau guling pun ada. Kuih kebau guling saya tahu. Kuih kebau guling. Kuih tahi itik ni saya baru dengar ni. Umur saya dah 28 tahun. 28 tahun saya baru tahu ada kuih tahi itik. Kuih tahi orang nak tengok? Kuih tahi orang. Kuih tahi orang nak tengok? Lama dah cik bertukar dekat Muar ke? Umur pun nak tipu. 30 kan. Tak ada, 28. Umur aku 28. Kau jangan tambah 2 tahun. Aku 30 baru aku nak kahwin. Kuih Aiman guling ada tak? Jom le mai Kelantan, try kuih tahi itik. InsyaAllah saya sampai. Abang Aiman dekat mana? Dekat Muar. Saya kat Muar ni. Umur pun nak bongat. Dah betul lah. Saya tahun 98. Okey, 2026 tolak 1998. Berapa umur? Aduh dah. 2026 tolak 1998. Saya punya moderator saya tak function lagi lah. 96, saya 98. 28 tahun rupanya umur sama je. Sebab tu saya nampak angka depan awak 98 untuk saya cakap umur sama raya. Umur awak 98. Tahun setan. Aku dah geram dah ni. Kuih tahi orang tak boleh makan, cuma boleh hidu je. Nak tengok tak? Saya boleh buat kan? Saya boleh buat semua betul.
Nanti saya buat, nanti saya snap, saya send dekat dalam story. Tengok berkedut je. Awak ni mata awak kat mana ni? Kita orang tengok awak yang berkedut Aziz. Awak ada kepala awak belakang tu ni berkedut. Terima kasih for the road. Apa ni? Terima kasih yang bagi gitu. Siapa Anadin ni? Terima kasih. Mukaiman mengimbau kenangan saya tentang Arkid Police Story kat TV2. Tapi Ahmad Arkid lupa dah uzur dah tu. Wah, jauh dia ni. Betul. Arif nampak muda kan? Saya nampak muda. Saya ni nampak muda. Terima kasih. Okeylah Aiman, Kak keluar dulu nak solat, lepas tu akak nak gerak balik Muar. Akak Muar kat mana kak? Akak nak balik Muar. Nanti kalau jumpa roja-roja dia kak. Tapi akak belanja saya makan lah. Tak ada kat saya gurau je. Tapi kalau jumpa tu tegur je lah. Muar ni bukan besar pun kak. Muar bukan besar tapi dia aman dan damai. Oh betul lah, itu ada nampak dekat Petronas Jalan Sulaiman. Macam mana awak nampak saya kat Petronas Jalan Sulaiman? Raihana. Nampak tak balik Pancung ke? Besok. Besok saya balik Pancung. Besok saya tak kerja. Abang Iman, ya saya. InsyaAllah besok saya balik. Saudara mara saya pun ada balik besok. Man, bila nak kahwin? Dah boleh tu umur 28. Saya target 30. Saya tengah kumpul duit ni. Give duit review ni ramai ni. Man cuti ke? Aku kalau tak cuti pun aku boleh balik. Cuma bulan 4 dah nanti aku nak balik Kuantan. Aku rindu Kuantan je ni sebenarnya. Rindu nak balik Kuantan. Rindu bilik aku. Walaupun bilik aku tu bukan bilik sempurna, tapi rindu bilik sendiri lah. Kemain duit review. Duit kahwin tu cepat sikit kahwin. Masalahnya tak ada lagi. No, macam trafik je tak cuti. Dia nak cakap dia tu trafik lah. Dia nak cakap dia tu ni lah. Awak yang mana duduk Terengganu tu hati-hati lah kalau nampak orang ni. Yang kat tu yang Terengganu tu, atau yang duduk Terengganu tu hati-hati tu. Kalau nampak kepala kemek belakang tu, dia tu. Buat fikir cari kemal banyak dapat lagi. Oh tak apalah kak. Memang dia kata cakap buat fikir, saya tak boleh. Nanti lah kalau saya ada waktu free, dia fikir ni dia kena waktu yang free. Waktu fikir saya kena waktu yang saya free baru saya boleh buat. Kalau fikir dengan Ikmal memang tak boleh lah geng. Memang saya jadi lauk dia. Lauk kena punishment. Kalau Ilham saya boleh lawan lagi. Apa kata Khaira sponsor Iman kahwin? Betul. Khaira, awak sponsor saya kahwin lah Khaira. Tapi tak nak kahwin dengan awak. Saya nak awak sponsor. Sponsor saya tak nak banyak, 15,000 je. 15,000. Saya kalau ada 15,000 sekarang, saya terus on. Saya terus on. Senyap dia. Akak aku single. Gila try. Oh tak apa akak. Tak apa. Bagi kakak awak dia kawan lain. Saya tak nak. Hai man. Hai. Calon dah ada ke man? Saya kak calon sekejap je saya boleh dapat. Walaupun saya dah ada, saya boleh sekejap lah dapat. Sekejap dalam mimpi je. Belagak tu. Tak, cakap mesti kena confident. Saya memang kena sponsor semua ke 15k. 15k tu tak tahulah. Saya tanya dia tu, dia kata tak apalah Iman single but not available. Ya betul. Amboi, confident level tu mantap kan. Ya kak, kita kena confident dan belagak. Dia belagak pun sebenarnya perlu juga sebenarnya, tapi belagak bertempat lah. Kalau belagak invite Ikmal dia busy saya rasa ni. Tahu dia pukul 5 dia buat benda tu kat Kuantan tu. Semalam dia berbuka kat mana entah. Dia buka luar. Ada orang sponsor Eman, dia jalan lah. Saya jalan. Janji dia sponsor lah semua A sampai Z. Fotografer tak payah, saya dah ada orang. Fotografer saya dah ada orang dia pakai handphone dia.
Fotografer saya dah ada. Catering saya dah ada kat Onyx. Semua geng-geng itik saya, dalam geng-geng itik saya, semua dah ada dia punya ni. Okay. Kat sini geng dia gelap. Geng-geng itik saya, bukan saya nak, kenapa saya cakap gambar jerung dengan itik tu, masuk gambar jerung dengan itik tu, semua dah ada dah dalam tu. Organisasi kita semua dah lengkap lah. Yang ada fotografer, yang ada editor, yang ada nurse. Kalau saya sakit, saya boleh pergi nurse minta ubat, boleh jumpa dia je. Kalau saya nak tangkap gambar, saya jumpa tu Kak Ida Mozzarella, Kak Ida Pepel, Kak Ida Pepel. Dah ada. Community tak jenuh. Dah tak payah, saya dah sakit kepala lah. Catering kat Onyx dia ada catering. Kat Onyx dia dah ada catering. Saya jaga DJ je. Tak, awak kipas saya sebelah. Apa Ilham mana? Ilham kat Kuantan. Kak Ida Mozzarella jaga krepek. Korang nak pergi wedding lain wedding lain, mesti korang, kalau paling cikai makan nasi minyak, ayam rendang kan, ayam rendang ke rendang daging ke daging opor ke kan, tu kan kita orang semua dah ada dah. Krepek boleh, tak nak dessert best, tak boleh sebab tu majlis saya. Bella kena jadi tukang kipas. Tak apa tu ni lah, okey lah, saya bagi kerja simple lah, kutip pinggan tu je. Aiman memilih makan, mana ada. Saya makanan kita orang semua yang baik-baik lah kan, okey lah. 1,000 orang yang terawal makan dalam kemah, yang selebihnya bawa tikar, bawa makanan sendiri. Tu je. Saya dah siap awal lah. Bella kena jaga pintu. Oi. Bella jaga pintu lah. Tapi saya bawa kenopi je cukup. Pengacara siapa Iman? Pengacara kat Onyx juga lah. Saya letak kat Onyx sebab kat Onyx dia banyak talent kat Onyx. Rap boleh dia, semua boleh. Pakai meja lipat apa? Meja lipat saya dah sediakan. Meja lipat je lah, saya bagilah meja lipat. Meja lipat saya bagi. Kau relax je lah. Shushu jaga apa? Shushu jaga dessert. Kat Shushu dia jaga dessert. Lepas tu yang paling best sekali kan, yang paling best, saya tak ada Zapin. Zapin saya ada juga. Saya akan ambil orang Zapin, silat. Lepas tu yang persembahan yang paling best sekali persembahan yang paling best sekali daripada Guru Itik, dikondak oleh Kak Is. Lepas tu dia apa persembahan paling special Kak Is. Kiu cukuruku itu persembahan yang paling rare. Dia dah gelak dulu baru cerita. Aku tak boleh, aku dah tahan. Sebab saya boleh imagine takkan kau gelak lagi. Kena praktis ni. Nampak? Okay, Kak Aziza dah approve. Kak Is, Kak Aziza yang tak tahu, dia buat cinyum. Dia tunjuk gini, dia buat cinyum. Memang jadi dia. Gila lah Iman suka bau. Ikmal pun live sekarang. Oh ya ke? Ikmal live. Tak apalah. Awal dia live sekarang waktu ini. Ketua live. Oh ya ke? Jelingan tu dia nak start dah. Okay, nampak? Kak Is dia dengar saya, dia dah tahu dah saya punya perangai macam ni. Dia dah tahu dah saya punya hint. Kau tinggal salah untuk ganti. Oh. Dia dah praktis. Tok Kadi macam mana? Tok Kadi besar. Aduh, mati aku. Akad nikah Iman. Akad nikah tu punya gini. Macam ni. Apa? Wah, gempak ni.
Kat sini saya akan letak dalam ambulan. Saya akan buat satu ambulan kecil lah kan situ. Kat sini duduk situ. Takut orang pingsan ke apa kan. Agak macam PBSM lah. Kat sini macam PBSM. Saya duduk letak dalam tu. Kalau dia nak ubat ke, dia nak cek darah ke, tekanan darah tinggi ke kan, lepas makan daging kan, otak pening, boleh lah. Akak letak itu. Badul otosol satu. Otosol kepala otak. Perlu pengangkat tak? Pengangkat saya tak payah. Tapi saya jangan risau. Budak-budak tu semua saya panggil. Zapir, silat semua saya panggil. Kawan-kawan saya semua saya panggil nanti. Itu tak apa. Yang penting Kais punya orang saya kena nak. Betul nak jadi bodyguard kat mana? Ibu tak boleh. Ibu penyambut tetamu. Salang keruk. Ibu memang standby salang keruk punya. Korang kalau tak datang, tak ada salang keruk tak boleh. Mesti kena ada. Ikmal, Aiman, kau kenal Ikmal no tak? Apa? Saya tak kenal. Kena jagalah ibu, takut jerumpah culik. Ya Allah, mana kau ni? Bodoh. Jerumpah hang okey lah. Ya Allah, salah kau nak kena pergi berapa seorang? Dia gini, ikhlas. Tu lah panggil ikhlas hati. Tu lah panggil ikhlas hati. Kena jaga ibu, risau ibu kena serbu. Tak ada. Mak saya dia akan salam keruk. Saya dah cakap dengan ibu, kalau salam tu tengok-tengok sikit. Pastikan warna merah ke atas. Saya cakap dengan mak saya. Kalau warna purple, letak dia dekat meja yang paling VIP. Kalau warna biru ke, suruh dia duduk luar. Siapa tak bawa hadiah tak dapat masuk hall. Weh, hall. Dini nak buat kat hall ke? Takut tak sempat nak salam, asyik bergambar je. Bergambar tak apa kak. Untuk kenang-kenangan. Tak apa. Gambar tak apa. Saya bagilah siapa nak gambar dengan saya tu. Kena scan lah dulu. Scan. Okay, setiap dinding saya terus ban dari masuk dewan, jangan risau. Okay, mantap. Setiap tiang-tiang saya punya tu semua ada QR. Autograf dapat tak? Autograf kalau siapa tunggu saya habis daripada bersanding tu, saya dah makan semua, saya dah duduk atas pelamin semua tu, korang bersilat lah. Yang mana bersilat tu bersilat lepas tu bawa lah pen marker, saya sayangkan. Senang. Benda simple. Saya simple je, jangan risau. Letak pari-pari dengan SS jaga pintu masuk. Uish, habis orang. Nyanyi siapa yang nyanyi? Nyanyi saya letak Wahida. Saya jemput Wahida nyanyi. Wahida, Ilham. Ilham ni dia baca doa. Dia akan baca doa masa saya masuk tu. Dia baca doa. Kalau diorang dua jaga pintu, banyak luar dewan ni confirm. Betul saya letak orang yang biasa-biasa ni. Kalau tak kesian diorang. Yang mana datang daripada Sarawak, yang mana datang daripada Sabah nanti tu jauh-jauh tu kan, datang duduk luar. Kesian, saya tak nak. Biar ada orang ada kerusi, duduk meja lipat pun tak apa, janji dia boleh duduk. Pernah datang daripada Sabah Sarawak tu tiba-tiba berdiri duduk luar. Baik tengok live. Wahida auto reject dulu. Mana boleh? Wahida menyanyi, Wahida sebelah, Ilham sebelah dia. Ilham yang baca doa. Saya dah roja dia dah. Rasa penuh dewan jadi sardin. Saya punya salam keruk saya banyak. 1,000 orang. Kalau seorang RM20, RM10 lah. RM10. Banyak salam keruk. Balik modal 15k. Saya target 10,000 orang datang. Balik modal. Yang penting Khairah tak dijemput. Situ kita orang tampal gambar besar-besar. Muka yang terbeliak mata macam tu tak boleh masuk. Kena ada time limit lah. Bukan lepas akad bawa lari ke. Tak. Saya bukan gelojoh kak. Agak-agak lah saya nak buat macam tu. Ikmal, kau ajar Iman. Betul-betul. Kita orang dah ban lah. Kita orang dah tu lah. Budak sekian-sekian ni kalau jumpa, sepak muka dia 3 kali, jangan bagi masuk. Macam itu. Masuklah Ikmal, dia tak layan sebab ramai sangat. So layanlah Aiman lah. Jangan gitu guys. Saya punya live ni memang macam ni. Nak tepung tawa tak? Tepung tawa. Tepung tawa ke air mawar ke? Tepung tawa tu ada ke tepung tawa?
Kalau air mawar saya tahu lah. Ranger air mawar, lepas tu balik. Layanlah orang tua ni kak. Aku geram betul budak ni. Aduh Zik. Dia jealous. Dia duduk Terengganu. Dia jealous. Dia orang Keluang. Dia orang Keluang kawan saya tu. Dia orang Keluang. Dapat Terengganu. Rasain lo. Aku